Mereka tak sangka bahawa mungkin satu hari nanti orang-orang seperti kita yang waktu itu dijajah tapi sekarang tak lagi dijajah dapat membentuk kefahaman mereka sendiri dan perspektif mereka sendiri yang berbeza. Jadi peta itu sama, peta yang sama, tapi kita telah dapat memberikan satu tafsiran yang baru. Dan kalau saya dapat memetakan rumah kamu, saya dah petakan rumah kamu, jadi saya tahu mana kamu simpan handphone, mana kamu simpan duit, mana kamu simpan beras, jadi di mana saya dah ada kuasa. Saya ada kuasa. Kalau saya dapat memetakan rumah kamu, apalagi apabila kita dapat memetakan tanah, bumi orang lain, masyarakat yang lain yang telah dijajah. Jadi peta itu menjadi dokumen tentang capaian Inggeris di Jawa. Tapi kita yang melihat peta itu dari perspektif masyarakat yang telah dijajah, masyarakat pasca kolonial. Buat kita, itu adalah dokumen kehilangan. Dokumen of loss. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama lagi kita di dalam siri podcast Sejarah yang Tak Diajar. Macam biasa bersama Prof. Farishno dan teman-teman, rakan-rakan pendengar, jangan lupa untuk subscribe Projek Budiman untuk terus mengikuti siri podcast ini, dan juga boleh akses kepada Spotify dan juga Apple Podcast, sebab ia juga boleh didengarkan di sana lah untuk mereka yang nak driving pergi kerja sambil-sambil nak dengar. Sebab pada episod kali ini kita bersama dengan Prof. Farish ada tajuk yang sangat best untuk kita bincangkan. Dan sebenarnya Prof, saya mendengar ketika mana Prof memberi syarahan di IUM Professor Fellow Lecture baru-baru ni, bercakap tentang mapping and power, dan saya rasa kita juga akan membicarakan topik yang sama, khususnya untuk para pendengar kita, Prof. Jadi Prof, menarik di dalam lecture tersebut, Prof bercakap tentang dekolonialisasi. Sebab betul, bila kita dengar balik perkataan dekolonialisasi, perkataan nyah jajah, ini adalah perkataan-perkataan yang semacam orang kena sebut supaya dia macam tunjuk sama ada dia ada daya intelek ataupun menunjukkan bahawa dia ada concern kepada sejarah, kepada kita punya tradisi intelektual. Dan kadang-kadang yang Prof sebut, sampai ada kemungkinan nanti Starbucks pun jangan pelik kalau digunakan dekolonialisasi. Jadi Prof menyebut tentang projek dekolonialisasi. Mungkin sebenarnya Prof boleh fahamkan kita tentang projek dekolonialisasi pemula sebelum kita membincangkan tentang peta, Prof. Okey, baik. Jadi di perbincangan yang diadakan di UIA itu, saya bermula dengan cuba mengupas konsep dekolonisasi yang kita lihat dewasa ini telah menjadi begitu popular. Dan ini buat saya adalah satu yang agak membimbangkan. Bukan kerana saya tak menyokong dekolonisasi, tapi kerana saya tak mahu dekolonisasi itu menjadi satu trend yang trendy, seperti yang Azam sebut tadi kan, di mana semua orang nak mengaku saya pun buat dekolonisasi, sampai Starbucks semua, KFC pun buat dekolonisasi. Apabila itu berlaku, maka projek itu kita lupa apakah matlamatnya sebenarnya. Jadi buat saya lah, yang penting ialah kita mesti ingat bahawa dalam dunia akademik, dan dekolonisasi ini amat aktif lah dalam ruang akademik, tapi yang saya tekankan adalah bahawa dekolonisasi itu sebenarnya bukan satu disiplin. Kita tak belajar dekolonisasi. Tak ada mana-mana universiti yang menawarkan kursus decolonization. Buat saya, dekolonisasi itu adalah satu projek. Projek dalam dua erti kata, iaitu ia satu projek, satu usaha, tapi matlamatnya juga diprojek ke masa depan. Jadi ia ada tujuannya. Jadi apakah tujuannya? Saya rasa dekolonisasi ini merupakan satu proses dan satu projek yang kompleks dan ada banyak matlamat. Antaranya adalah untuk
menghidupkan kembali memori kita ya tentang sejarah yang telah dilupakan atau sejarah yang tak diajar, yang telah dipinggirkan, dilesapkan, dihilangkan, dan juga untuk membuka minda kita agar kita sedar bahawa sebenarnya banyak-banyak perkara yang kita anggap ya telah sudah ditentukan ya, seperti konsep universalisme dan lain-lain lagi, sebenarnya ini tak tepat kerana realitinya adalah umat manusia ini adalah umat yang kompleks ya. Dan apa yang berlaku dalam proses kolonialisme ya, penjajahan tu adalah banyak sistem-sistem pengetahuan, epistemologi, vocabulary, konsep-konsep yang berasal daripada masyarakat pribumi itu, tak kiralah di Asia ke Afrika atau di Amerika, telah dihilangkan atau dilupakan atau dipinggirkan. Nah, salah satu daripada matlamat kita adalah untuk membuka ruang agar sistem-sistem epistemologi ini dapat kita ingat ya, dan kaji kembali, dan untuk membuka ruang agar sistem-sistem epistemologi yang berbeza ini dapat berdialog ya. Jadi dekolonisasi itu buat saya lah tak semestinya bermakna bahawa kita menolak apa sahaja yang datang dari barat. Tapi poin yang kita nak sampaikan adalah bahawa perspektif barat tu hanya satu. Antara banyak perspektif lagi, ya, banyak sejarah lagi, banyak epistemologi lagi yang wujud daripada pusat-pusat ketamadunan di seluruh dunia. Jadi oleh kerana itulah dalam rangka besar yang luas ni, saya cakap tentang peta dan peranan yang dimainkan oleh peta dan proses pemetaan pada zaman kolonial, dan mengapa kita yang hidup di dalam konteks negara-negara pasca kolonial harus mungkin berfikir dengan lebih mendalam dan bertanya soalan-soalan tentang disiplin geografi dan proses pemetaan, kerana masih ya, saya rasa kekal kecenderungan untuk menganggap geografi itu sebagai satu disiplin yang universal dan neutral, objektif sebagai satu sains. Jadi kalau kita nak mengkritik tulisan orientalis itu mudah ya, kerana kita dapat kalau kita membaca tulisan-tulisan orientalis itu, bias mereka itu jelas kita dapat lihat dalam tulisan mereka. Tapi seringkali orang kata, tapi peta tu kan saintifik, peta tu kan objektif. Apa yang kamu nak kritik tentang peta? Peta tu peta lah. Ini yang saya soalkan dalam kertas yang saya bentangkan kemarin. Prof, jadi ya betul, sebab bila Prof sebut tentang objektif dan saintifik, saya rasa itulah pengamatan kebiasaan kita. Memang betul Prof cakap yang kalau buku dia senang untuk kita melakukan analisis dan kritik. Tetapi kita tidak pernah terfikir tentang siapa pembuat peta, kan? Siapa yang membuat peta? Kenapa peta ini dihasilkan sebegini? Sebab mungkin penggunaan peta dalam kalangan tradisi kita, dalam tradisi masyarakat kita sendiri itu pun tidak begitu mendalam. Saya tidak tahu peta ada ke tidak dalam tradisi kita. Pastilah proses dokumen itu kan datang daripada barat. Jadi kalau kita pada hari ini kita menggunakan sebagai contoh, kita menggunakan GPS, kita menggunakan Waze sebagai contoh nak ke mana-mana tu kan Prof, itu hanya sebagai satu rujukan yang tidak ada apa-apa kemungkinan walaupun sebenarnya nanti kita akan bincangkan signifikannya nanti. Tetapi tentang objektiviti dan tidak melihat peta ini lebih daripada sekadar itu. Macam mana Prof? Okey, saya rasa kata kuncinya adalah melihat. Melihat. Ya, kita melihat. Itu kecenderungan kita melihat peta. Ya, kita melihat peta. Tapi kalau cuba kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris ya. Kita tak melihat peta. We don't look at the map. Tapi kita membaca peta. We read the map ya. Jadi can you read the map? Bolehkah kamu membaca peta itu? Nah, kita mula dari situ ya. Jadi saya bermula daripada titik tolak bahawa semua peta ya adalah dokumen yang boleh dibaca dan harus dibaca. Kita tak bukan sekadar melihat peta sebagai gambar, tapi kita harus membaca peta, kerana di situlah tafsiran itu wujud. Nah, di sinilah saya rasa mulanya proses kita nak memahami mengapa dan bagaimana tiap-tiap peta itu adalah dokumen kuasa.
It is a document of power, ya. Kerana ia mencerminkan kuasa yang ada di sebalik, di belakang proses pemetaan dunia itu, kan? Jadi kan, ya, saya rasa ni agak mudahlah untuk kita nak sampaikan. Ya, kalau saya dapat memetakan rumah kamu, ya, saya dah petakan rumah kamu, jadi saya tahu mana kamu simpan handphone, mana kamu simpan duit, mana kamu simpan beras, ya. Jadi di mana saya dah ada kuasa. Saya ada kuasa. Kalau saya dapat memetakan rumah kamu. Nah, apalagi apabila kita dapat memetakan tanah, bumi orang lain, masyarakat yang lain yang telah dijajah. Jadi, proses membuat peta itu tak dapat dipisahkan daripada proses perkembangan kuasa kolonial. Ya, dari dulu lagi. Nah, di sini kita nak kena mengambil pendekatan yang lebih sophisticated, ya. Apakah tujuan kita membuat peta? Ya, balik pada poin tadi kan, peta di masyarakat Asia pun ada peta. Ya, tapi cara kita memetakan dunia itu telah dilupakan oleh kita sendiri. Ya, jadi contoh yang saya selalu berikan adalah bagaimana masyarakat di Asia Tenggara, rantau kita, memetakan dunia. Jadi kita memetakan dunia bukan hanya sekadar menggunakan peta yang kita kenal, ya, tapi dengan menggunakan medium-medium yang lain juga. Kain batik Jawa, motif-motif kain batik Jawa, itu peta sebenarnya. Itulah peta kosmologi. Kerana dalam corak pattern batik Jawa, ya, kita lihat bagaimana dari perspektif kosmologi Jawa, manusia itu diletakkan di satu tempat khusus antara langit dan bumi, antara Tuhan dan duniawi. Ya. Jadi itu adalah satu peta kosmologi. Nah, itu kita lihat dalam banyak motif-motif batik Jawa. Ya. Jadi kita boleh kata kain batik itu pun adalah peta kosmologi. Tapi juga peta yang mungkin memetakan dunia tanpa menggunakan gambar-gambar tapi menggunakan naratif. Jadi satu lagi contoh yang saya selalu bangkitkan adalah Hikayat Hang Tuah yang kita kenal. Ya. Kita membaca Hikayat Hang Tuah sebagai satu cerita seorang watak wira hero. Ya. Tapi kita juga dapat membaca Hikayat Hang Tuah sebagai satu peta. Kerana dalam Hikayat Hang Tuah, ia menceritakan pada kita bagaimana kita nak menjelajah keluar daripada Melaka sampai ke India, sampai ke tanah Arab. Itu dalam Hikayat Hang Tuah itu. Tapi kita tak pernah membaca kan Hikayat Hang Tuah itu sebagai satu tesis geografi. Ya. Kerana kita telah terima tanggapan bahawa geografi itu adalah satu disiplin yang spesifik. Ini yang kita diajar dari bangku sekolah lagi kan. Jadi geografi itu mesti ada peta kan. Kita belajar tentang gunung, sungai, lembah dan lain-lain lagi. Tapi banyak orang sangka bahawa fakta-fakta yang ada dalam geografi itu adalah fakta-fakta yang kukuh, yang tak berubah mengikut zaman. Jadi orang kata kenapa kamu nak mempertikaikan geografi? Kan gunung tu kan gunung. Tu tak benar. Kerana tahukah anda bahawa definisi apakah itu gunung itu, kita tak ada satu definisi universal, ya? Jadi gunung di England berbeza dari gunung di Amerika. Apa yang dianggap gunung di England mengikut kriteria Inggeris, kalau di Amerika tu hanya bukit. Jadi kalau kita nak cakap ada gunung, ada bukit, siapa yang tentukan apakah itu gunung, apakah itu bukit? Kolonial lah kan? dulu kan. Tiap-tiap negara ada kriteria dia sendiri. Jadi oleh kerana itu fakta-fakta asas yang menjadi bahan asas, material asas untuk disiplin geografi itu pun dapat kita soal. Kita siapa yang menentukan apakah itu definisi gunung, definisi bukit. Kalau tak percaya, cek kat Google nanti kan. Ya. Itu menarik kan. Jadi gunung di England tu statusnya di Amerika hanya bukit. Jadi kita lihat antara Amerika di England pun tak ada sepakatan, tak ada satu setujuan apakah itu gunung. Ya? Apalagi seluruh dunia. Nah, dalam proses penjajahan itu saya rasa apa yang telah berlaku adalah benua Asia, Afrika, Amerika Selatan dan lain-lain lagi dipetakan. Tapi kerana kita zaman ini menganggap peta, semua peta itu sebagai dokumen yang objektif, kita tak menyoal kenapa peta ni buat. Jadi itu yang saya cuba bangkitkan dalam tulisan saya, dalam kritikan saya. Nah, dari sinilah masuknya aspek dekolonial itu, ya. Kerana buat saya,
semua peta adalah dokumen. Semua dokumen dapat dibaca. Kalau dokumen tu dapat dibaca, kita dapat membuat tafsiran kita sendiri. Jadi kenapakah kita, iaitu masyarakat yang hidup di dunia pasca kolonial, masih membuat tafsiran yang sama dengan tafsiran zaman kolonial? Kenapakah kita tak mewujudkan tafsiran yang lain? Ya? Jadi di sini kita lihat bahawa kritikan saya itu bukan datang daripada disiplin geografi, tapi sebenarnya datang daripada disiplin-disiplin falsafah dan sastra. Kerana dalam falsafah dan sastra telah wujud idea bahawa teks itu, semua teks, mana-mana teks itu hanya dapat maknanya, makna teks itu, apa yang disampaikan oleh teks itu, ini wujud dalam proses interaksi antara teks dan pembaca. Jadi kalau saya membaca, katalah cerita Jane Austen, Pride and Prejudice, saya tak dapat membaca teks Jane Austen itu dari perspektif Jane Austen. Saya tak kenal Jane Austen, dah mati dah lama dah kan. Jadi saya tak mungkin saya membaca buku yang sama, novelnya, daripada perspektif penulis. Saya membaca novelnya dari perspektif saya, iaitu seorang warga negara Malaysia yang hidup di tahun ini 2026. Jadi tafsiran saya, pembacaan saya itu adalah pembacaan saya. Nah, kenapakah kita tak menggunakan logik yang sama dengan peta yang juga boleh dibaca? Jadi contoh yang saya berikan adalah peta-peta kolonial lah yang dibuat oleh aparat-aparat kolonial seperti Stamford Raffles, John Crawford, John Anderson, yang mereka kan giat memetakan tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Burma, India dan lain-lain lagi. Tapi semua peta-peta ini dibuat oleh individu-individu yang pada waktu itu berkhidmat untuk satu lembaga spesifik, iaitu Syarikat India Timur Inggeris. Jadi peta-peta ini semua mencerminkan kehendak mereka, objektif mereka, matlamat politik mereka, dan oleh kerana itulah kita lupa bahawa peta kan tak melukis diri ini sendiri, ya. Ada orang yang membuat peta itu. Jadi siapa yang buat peta itu? Nah, kalau orang yang buat peta itu adalah seorang kolonial kapitalis, jadi peta yang wujud, ya, dalam kerjayanya dan tulisannya itu akan mencerminkan aspek-aspek pribadi beliau, ya. Termasuklah agenda politiknya. Jadi oleh kerana itu, kalau kita faham tu, kita boleh mula membuat tafsiran yang lain, kita boleh mula mengkritik proses pemetaan dunia. Saya teringat sebab kita sebenarnya Prof pernah menerbitkan antara buku terawal kita, Henry Mayer, In the Center of Authority, The Malay Hikayat Merom Mahawangsa. Sebab saya menarik antara yang Prof sebut tadi, sebab macam mana Mayer sebenarnya mengajar kita untuk lebih kritis membaca hikayat-hikayat Melayu. Termasuklah Roland Barthes punya teori the death of the author, kan? Death of the author. Dan di antara debate dekat dalam buku tu juga Prof, sebenarnya dia ada menceritakan tentang sewaktu British Siam ingin menyerang Kedah. Dia ada dua kumpulan, antara yang menyokong dengan tak menyokong. Jadi Anderson kat dalam tu dia ada satu buku yang tulis report consideration tu. Buku tu kat mana sekejap. Ini contoh lah kan, bila Prof sebut pasal mereka memetakan kan. Jadi antara yang bila saya dapat buku ni, buku yang kita rujuk sewaktu kita nak buat buku tu. Jadi di dalam ini memang diceritakan tempat-tempat di Kedah, Perak dan beberapa tempat yang mereka kuasai, data-data tentang apa keistimewaan di tempat ini, apa dia mengumpulkan data di dalam report ini. Jadi sebagaimana apa yang Prof sebut tadi itulah. Jadi yang saya nak mungkin lanjutkan kepada persoalannya adalah, dengan adanya pemetaan yang dibuat oleh kolonial ni, apa yang masyarakat peribumi rugi dengan adanya peta mereka? Okey. Ini soalan yang bagus saya rasa, kerana dalam tulisan saya dan juga syarahan yang saya berikan di UI itu, saya mencadangkan beberapa kaedah untuk kita mentafsir kembali peta-peta ini
dari perspektif kita, iaitu masyarakat Asia Tenggara, masyarakat yang telah dijajah, ya, telah dijajah. Jadi ada 3 idea yang saya depankan, ya, iaitu peta itu dapat dibaca sebagai dokumen, tapi bukan hanya dokumen, tapi dokumen tentang kehilangan, ya, documents of loss. Kerana ini adalah perspektif kita, iaitu perspektif masyarakat yang telah dijajah. Sebagai contoh, kita lihat peta Stamford Raffles, iaitu peta Jawa, Pulau Jawa yang dibuat oleh Raffles dengan bersama dengan John Walker, seorang pembuat peta yang masyhur, ya, di England pada waktu itu. Dia membuat banyak peta England, tapi dia juga membuat peta Jawa berdasarkan maklumat data yang diberikan padanya oleh Raffles, ya. Nah, ingat, ya, Raffles menjadi Lieutenant Governor kerajaan kolonial Inggeris di Jawa antara tahun 1811 hingga 1816. Inilah period di mana England menyerang dan menakluk Jawa. Jadi Jawa menjadi koloni Inggeris, menjadi tanah jajahan Inggeris untuk 6 tahun, tahun 1811 hingga 1816. Akhirnya England terpaksa menyerahkan kembali Jawa kepada Belanda kerana tamatnya perang Napoleon di Eropah, dan Belanda bukan lagi musuh Inggeris. Raffles memang tak mahu serahkan Jawa. Dia tu Jawa itu adalah the diamond in the crown, ya, buat dia, ya. Kenapa kita bagi balik, ya, pulau ini? Tapi peta Jawa yang ada dalam buku Raffles tu menarik buat saya kerana kalau kita lihat sejarah pemetaan rantau kita Asia Tenggara, ya, Sumatera, Semenanjung Malaysia, Burma, Filipina, Borneo, Jawa, pernah dipetakan daripada abad ke-16 lagi, ya, dari zaman Munster ke Bertius sampailah ke Belang dan lain-lain lagi. Tapi peta Raffles tu luar biasa kerana pada waktu itu ia dibuat pada tahun 1817, ya, bersama dengan buku Raffles, The History of Java. Pada waktu itu, itulah merupakan peta yang paling detail, paling tepat, ya, accurate, yang penuh dengan data, maklumat geografi Jawa. Tak pernah ada peta begitu. Saya ada kopi peta itu, dan hingga hari ini kalau saya nak gunakan peta itu, kalau saya nak jalan daripada Depok, Jakarta sampailah ke Malang, ke Surabaya, saya boleh guna peta Raffles, ya. Betapa accurate-nya. Sebelum GPS, tak ada Waze lagi. Tak ada GPS, tak ada Waze, dan itu tak ada Google Maps, tak ada Google Search apa benda ke. Itu. Jadi buat Raffles, peta itu merupakan dokumen yang mencerminkan kehebatan beliau. It is a document of gain. Kerana ia membuktikan kita berjaya, Inggeris berjaya. Lihat, ini buktinya. Kita telah petakan, ya, seluruh Pulau Jawa. Daripada barat ke timur, utara ke selatan. Tak ada satu pun tempat yang kosong dalam peta ini. Kita telah petakan semua. Jadi peta itu menjadi dokumen tentang capaian Inggeris di Jawa. Tapi kita yang melihat peta itu dari perspektif masyarakat yang telah dijajah, masyarakat pasca kolonial. Buat kita, itu adalah dokumen kehilangan, ya, document of loss. Kerana ini makna bahawa orang Jawa telah hilang. Seluruh Jawa, seluruh Pulau Jawa itu telah jatuh ke tangan Inggeris. Kenapa dihilang loh? Maksudnya hilang kuasa lah. Hilang kuasa dari segi kedaulatan mereka. Itu bukan lagi tanah mereka, itu telah tanah yang telah dijajah oleh Inggeris. Jadi maknanya setiap inci Pulau Jawa itu telah ditakluk oleh Inggeris. Peta itu membuktikan bahawa seluruh Jawa telah jatuh ke dalam tangan Inggeris, ya. Jadi tiap-tiap peta itu boleh dibaca dari dua perspektif, sebagai document of gain dan juga document of loss, ya. Dan ini saya rasa penting buat kita kerana kita kadang-kadang masyarakat pasca kolonial, ya, masyarakat yang hidup di negara yang dahulu ni dijajah. Bila kita lihat peta-peta begini, kita kagum, kita, wah, luar biasa dia orang ni, pandai dia orang ni. Tapi ini maknanya, ini membuktikan bagaimana kuatnya kuasa mereka pada waktu itu. Itu satu, ya. Tapi selain daripada document of gain and document of loss ni kan, buat saya ada dua lagi cara kita dapat mentafsir peta ini. Kerana dalam peta Raffles tu, kita juga lihat kegilaan Raffles, ya. Bagaimana dia nak sangat, ya,
mengetahui segala apa yang ada di Jawa itu. Yang Raffles ada satu petikan tulisan Raffles, dia menulis surat kepada kawan dia pernah membuat claim lah, dia kata, I believe there is no one on this earth who knows more about Java than me. Maknanya orang Inggeris ni tahu begitu banyak tentang Jawa. Tak ada manusia di dunia ini yang dapat bersaing dengan Raffles dalam field ini, dalam ini bidang ini. Dia sajalah expert tentang Jawa. Tapi ini juga membuktikan bagaimana dahaganya Raffles untuk menakluk semua Jawa. Jadi ia menjadi satu confessional text di mana kita dapat membaca peta Jawa itu sebagai satu confession di mana ia meluahkan perasaannya, apalagi keinginan beliau untuk bukan hanya menakluk Jawa, tetapi mengklaim Jawa itu sebagai dia punya, ini saya punya. Dan kerana itu kalau kita lihat peta Raffles tu menarik, ada beberapa detail kerana nama Raffles tu wujud berkali-kali. Apabila John Walker membuat peta untuk Raffles tu, Raffles minta dia melukis perjalanan Raffles di sekeliling Pulau Jawa. Dan nama Raffles tu terletak di sana sini, kita Raffles. Jadi nampak macam jejak kaki Raffles tu telah masuk dalam peta Jawa itu sendiri. Nah, ini buat saya agak menarik juga kerana buat kita yang apabila kita mengkritik sejarah penjajahan di rantau kita, salah satu poin yang kita selalu bangkitkan adalah sifat rakus, tamak, haloba penjajah-penjajah yang waktu itu seakan gila nak merampas tanah Afrika, tanah Asia dan lain-lain lagi. Nah, peta ini menjadi bukti. Kita dapat membaca peta Raffles ni dari sudut perspektif psikologi, di mana kita lihat mentality Raffles ada dalam peta itu. Tapi selain daripada documents of ambition, documents of desire, kita ada pula satu lagi cara untuk membaca peta ini, mentafsir peta ini. Kerana kalau Raffles nak merampas seluruh Jawa, dia nak kontrol satu pulau Jawa dan semua orang Jawa di sana, buat saya lah, saya rasa peta ini juga menggambarkan ketakutan Raffles. Kenapa takut? Takut kerana dia takut dia tak tahu semua yang boleh diketahui. Dia menjadi a document of anxiety and fear. Dia menjadi document of anxiety and fear kerana kita lihat peta Raffles yang begitu padat dengan maklumat data geografi itu, sehingga semua sudut Jawa itu dimasukkan. Itu seakan Raffles takut kalau ada satu tempat yang dia tak kenal tu, mungkin orang Jawa ni akan memberontak. Dan di sinilah kita, iaitu masyarakat pasca kolonial, bila kita membaca peta-peta ini, kita melihat evolusi peta, kan, kerana Jawa dipetakan banyak kali, berkali-kali. Kita lihat tiap peta yang baru itu mengandungi lebih banyak maklumat. Kenapa? Kerana inilah kegelisahan pemerintah kolonial. Kerana kalau mereka tak menakluk semua, tak mengkontrol semua, tidak mengetahui semua, ketakutan itu wujud kerana kalau kita tak tahu segala apa yang kita tahu tentang orang Jawa ni, mungkin orang Jawa ini akan memberontak. Jadi kita nak kena berada di semua tempat. Jadi map itu menjadi seperti panoptikon. Jadi kalau kita nak mulakan proses dekolonisasi dalam disiplin geografi, saya rasa kita harus bermula dengan peta. Kita mula dengan idea bahawa peta itu harus dibaca, bukan hanya dilihat. Dan dalam proses pembacaan itu, kita harus cuba membuat tafsiran-tafsiran yang baru. Nah, saya sebagai seorang akademik pasca kolonial, saya mengedepankan perspektif saya, tafsiran saya. Jadi buat saya, semua peta kolonial ini adalah sebenarnya documents of power, dan juga documents of desire, dan juga documents of fear. Nah, ini perspektif kita. Itu bukan tujuan Raffles. Apabila Raffles membuat peta dia, bila Crawford membuat petanya, peta Burma dan lain-lain lagi, mereka tak sangka bahawa mungkin satu hari nanti orang-orang seperti kita yang waktu itu dijajah, tapi sekarang tak lagi dijajah, dapat membentuk kefahaman mereka sendiri dan perspektif mereka sendiri yang berbeza. Jadi peta itu sama, peta yang sama, tapi kita telah dapat memberikan satu tafsiran yang baru. Jadi disiplin geografi itu sendiri
mengalami proses decolonization. Iaitu kita tak lagi terima geografi sebagai satu kumpulan fakta-fakta yang kukuh, tapi fakta-fakta yang dapat disoalkan, dipertikaikan dan dikritik dan dianalisis. Dan di sinilah saya rasa penting buat kita, iaitu masyarakat yang hidup di negara-negara pasca kolonial, kita nak kena faham apakah itu dekolonisasi. Bukan setakat menolak apa saja yang datang dari barat. Saya tak menolak peta Raffles kerana itu memang peta yang bagus. Peta yang luar biasa. Saya sendiri kagum bila saya lihat peta itu. Tapi walaupun saya terpesona dengan peta Raffles, saya tak melihat peta Raffles melalui perspektif Raffles. Saya membaca peta Raffles dari perspektif seorang akademik pasca kolonial yang ingin mengkritik Raffles. Jadi dokumen yang sama dapat digunakan untuk mengkritik kolonialisme itu sendiri. Betul, Prof. Keyword dia adalah pembaca, Prof. Kalau kita melihat peta, membaca dengan kritik. Ya, membaca dengan kritis. Ya. Sebab kalau kita memang melihat peta, kita akan tengok, sekadar peta lah. Kita beranggapan bahawa secara naifnya kita melihat, waktu kolonial datang, diorang mestilah tak tahu geografi tempat ni, mereka pun nak berjalan, mereka pun nak tahu. Jadi mereka kena ada peta untuk nak menggunakan sebagai rujukan. Sekadar itu. Tapi hakikatnya yang kita tak nampak, mereka itu lebih mengetahui tentang apa yang ada di tempat tersebut berbanding orang pribumi itu sendiri, Bro. Kerana itu bukan peta untuk holiday, bukan untuk makan angin. Dia tak buat peta tu kerana dia nak pergi mandi-manda di pantai. Betul. Dia buat peta tu kerana dia nak mengawali skala apa yang dah ada sana. Kita lihat yang sama di semenanjung Malaysia juga kan. Peta-peta Dominic Daly, peta-peta Perak, negeri Perak pada waktu itu. Bila beliau membuat peta-peta Perak, objektifnya adalah untuk mengenal pasti dua perkara. Di manakah kekayaan bumi Perak? Satu, itu yang mereka nak. Yang keduanya, di manakah kedudukan kampung-kampung dan bandar-bandar Melayu. Kerana mereka takut kebangkitan masyarakat pribumi yang akan menolak penjajahan. Jadi dua faktor ni penting, ya. Di mana orang tempatan, di mana orang Perak. Kerana ini musuh. Yang harus dikalahkan dan dikawali dan dipantau, dan di mana kekayaan. Kerana kita nak ni, kita nak timahnya, kita nak emasnya, kita nak perak dia. Jadi semua peta Raffles pun kan balik pada apa yang dikatakan tadi, kan. Yang menarik buat saya dalam peta Raffles itu adalah di tepi, di atas, bahagian atas peta tu ada satu lagi peta Jawa yang kecil, tapi peta itu adalah peta yang menunjukkan tempat letaknya bahan-bahan mineral di Jawa. Jadi efek yang kita lihat dalam peta ni kan luar biasa, kerana Raffles bukan hanya memetakan bumi Jawa, tapi apa yang di bawah bumi pun dia dah petakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Raffles kepada masyarakat yang dijajah, masyarakat Jawa adalah, lihat kita penjajah, kita tahu lebih banyak tentang bumi kamu sendiri. Kamu yang berjalan di Jawa ni, kamu tak tahu di mana timahnya, emasnya. Kita tahu, ya, dengan survey-survey yang kita buat. Jadi poin yang disampaikan dalam peta inilah adalah ia ingin membuktikan bahawa kuasa kolonial Inggeris di Jawa pada waktu itu adalah kuasa mutlak. Ya. Kita tahu segala apa tentang kamu, budaya kamu, sejarah kamu, bumi kamu, apa yang di bawah bumi pun kita tahu. Ya. Jadi oleh kerana itu kita lihat peta ini sebenarnya adalah satu dokumen yang berkuasa. Ya, semua peta. Jadi bukan hanya untuk objek hiasan. Banyak orang suka collect peta, letak kat dinding, tapi tak faham apa benda yang diletak di dinding dia tu. Prof, tapi saya duk fikir, kalau saya rasa mungkin prasyarat kan untuk kita panggil kolonial sewaktu mereka mula-mula datang tu, mereka memang ada ilmu kartografi lah, kan, untuk memetakan. Satu, pelayaran itu satu. Yang keduanya memang mereka kena ada kemahiran tentang peta. Dan saya rasa untuk orang di luar sana, Prof, yang baru datang ke bumi kita, yang mungkin dia punya bentuk muka bumi yang berbeza, iklim yang berbeza, jadi mereka sebenarnya ada kesukaran untuk nak mendapatkan data dan maklumat. Macam mana dia nak dapatkan tempat, dia nak kena masuk hutan tropika yang mungkin tak ada di tempat mereka. Tetapi bagaimana proses begitu boleh berlaku dengan jayanya oleh Raffles sebagai contohnya? Okey, di sinilah kita lihat, kalau kita membaca hanya peta Raffles atau hanya peta Crawford, peta Burma Crawford dan peta Jawa Raffles, ya. Kalau kita melihat hanya peta dia saja,
tanpa mengenali konteks sejarahnya. Jadi kita pun kagumlah, kata wah luar biasa Raffles ni, datang aja ke Jawa, satu Jawa dia tahu. Ya. Tapi apa yang tak diceritakan dalam peta itu adalah bagaimana maklumat ini didapati oleh mereka kan. Jadi ada dua faktor yang penting. Pertamanya, John Crawford, John Anderson, Stanford Raffles, Rodney Mundy, Henry Keppel, mereka ni semua adalah aparat-aparat syarikat atau aparat tentera. Keppel kan Panglima Laut Inggeris. Jadi maklumat yang dikumpulkan oleh Raffles itu bukan dikumpulkan oleh dia, tapi dikumpulkan oleh staf dia, iaitu contingent jurutera, engineer division, tentera kolonial Inggeris pada waktu itu. Jadi mereka ni lah yang dikerah, ya, pergi kat sana, pergi kat sini, kamu peta sana, kamu peta. Itu satu. Ya. Tapi yang kita lupa adalah bahawa pada waktu itu, apabila British datang ke Jawa pun ada tentangan. Banyak kerajaan-kerajaan Jawa yang menentang. Termasuklah kerajaan Yogyakarta. Ya. Jadi kalau kita lihat peta Raffles di kawasan Jawa Tengah, ya, banyak detail. Segala maklumat ada. Dah nampak Borobudur, nampak Prambanan, nampak kampung-kampung, nampak Surakarta, Yogyakarta. Mengapa British ada begitu banyak maklumat tentang Jawa Tengah? Kan di situlah medan perangnya, kan? Pusat penentangan. Pusat penentangan. Jadi tempat-tempat di mana berlakunya pertempuran itu adalah di situlah tentera syarikat Kompeni Inggeris hadir, dan di situlah dalam proses, ya, melawan dan mengalahkan kerajaan Yogyakarta. Ya, Yogyakarta dikepung, ya, dibom, dan kemudian Raja Yogyakarta dibuang tahta, ya, oleh Inggeris, ya, diganti dengan pilihan mereka sendiri. Nah, dalam proses itulah banyak maklumat data geografi dikumpulkan, akhirnya masuklah dalam peta itu. Jadi bila kita melihat peta, apalagi kita lihat peta itu sekarang tahun 2026, ya, ini dah 200 tahun lebih setelah Jogja dibom, ya, tahun 1812. Cerita keganasan, kekerasan, pembunuhan yang berlaku itu tak ada di peta. Jadi peta itu, kalau kita yang buta sejarah, tak kenal sejarah, apalagi sejarah Inggeris di Jawa, ya. Kalau kita tak kenal sejarah Inggeris di Jawa, kita melihat peta itu sebagai satu dokumen saintifik, objektif, neutral, tapi kita tak sedar bahawa sebenarnya semua maklumat yang ada dalam peta itu dikumpulkan oleh bukan hanya tentera Inggeris, tapi juga raja-raja Jawa yang telah dikalahkan. Ya, kerana ada banyak kerajaan di Jawa, ya, di Cirebon, Surakarta, Yogyakarta. Jadi ada beberapa kerajaan yang telah menentang dan dikalahkan seperti Jogja. Ada juga kerajaan-kerajaan lain seperti Sumeneb yang akhirnya menyerah kepada Inggeris dan berkolaborasi bersama. Cirebon begitu. Ya, jadi kita, okey, baiklah, kita mengaku kalah, silalah, petakan wilayah saya. Jadi proses ini, proses kolaborasi politik, proses penentangan politik, proses peperangan, pertempuran, ini semua hilang dalam peta. Ya. Kita tak dapat tengok. Jadi sekarang pun kan, kalau kan saya mengajar di Indonesia, kan, jadi banyak orang Indonesia bila mereka lihat peta Jawa tu kata, oh, Raffles ni bagus, orang ni pandai, pintar sekali, ya. Tapi maklumat ni, harga maklumat ni adalah darah dan nyawa orang Jawa. Ya. Jadi buat saya, peta ini juga ada kuasa yang agak berbahaya kerana ia dapat menormalisasikan, melesatkan sejarah berdarah penjajahan. Kan? Peta Afrika yang kita lihat, banyak peta-peta Afrika yang wujud, yang dibuat oleh Perancis dan Inggeris, ya, semuanya sama. Banyak detail dan maklumat. Tapi proses penjajahan Afrika itulah proses yang berdarah. Ya. Berapa juta orang Afrika yang ditangkap, dijadikan hamba abdi, dibunuh, disiksa, dibuang negeri. Di situ dari proses inilah, proses dengan kemelut politik dengan begitu banyak mangsanya, dari sinilah wujudnya peta. Dan inilah kritikan saya terhadap geografi, ya, kerana kita selalu menganggap geografi ini sebagai satu sains yang tak ada hubung kait dengan politik. Ya. Fizikal. Tapi ia memang benar, ya, dalam proses belajar geografi kita belajar tentang aspek fizikal, ya, gunung, ya, lumpur, batu, lava dan lain lagi. Okey, fine. Tapi selain daripada itu, proses
mengumpul data ini dan membuat peta ini adalah proses yang tak dapat dipisahkan dari politik hingga ke zaman ini. Jadi kerana itulah buat saya semua peta adalah dokumen politik. Jadi apakah peta-peta itu harus dipelajari dan diteliti hanya oleh orang dalam bidang geografi, atau patutkah ia juga menjadi material, bahan rujukan, bahan penelitian untuk sejarawan, political scientist, ekonomis dan lain-lain lagi? Saya rasa kan itu yang harus berlaku. Jadi cara kita mengajar geografi itu pun harus berubah lah. Kita tak boleh ajar macam zaman dulu kan. Ini gunung, ini pokok, ini sungai, ini parit. Itu saya rasa satu faham yang amat cetek lah malangnya. Jadi sekarang apalagi zaman ini kan kita lebih canggih, lebih sophisticated dalam analisis kita. Saya rasa masanya telah tiba untuk kita yang itu masyarakat pasca kolonial di negara-negara selatan ni, kita harus fikir bagaimanakah kita nak mengguna disiplin geografi ini dan bagaimanakah kita harus mempelajari, menilaikan peta-peta ini. Kerana kita tak tolak fakta geografi ni. Kita tak tolak. Saya tak setuju kalau orang kata kita buang aja peta-peta kolonial ni. Buat apa yang nak buang? Peta tu memang accurate. Prosesnya yang kita nak kena tanya, kita nak kena soalkan bagaimana dan mengapa peta ni dibuat. Kita tidak membaca peta kalau kita nak buang. Tapi kita tak boleh baca. Dan juga kita harus membaca peta dalam konteks sejarahnya. Kan? Jadi oleh kerana itu, seperti yang saya sebut tadi, kalau kita membaca peta Raffles tanpa membaca the history of Java, kita tak faham. Kita tak faham. Prof, sebab tadi Prof ada cerita juga tentang bagaimana berlakunya kolaborasi antara penduduk peribumi lah yang memberikan maklumat. Dan saya kira semacam Prof juga sebut di awal tadi, dia semacam analogi menarik Prof bagi tadi, mudah kita faham. Kalau orang dah memetakan rumah kita, dia tahu dekat mana peti besinya duduk, duit kita kat mana, harta kita kat mana, jadi kita dah hilang puasa dekat dalam rumah tu pasal mereka dah tahu dah. Kita pun rasa tidak selamat di peringkat kita sendiri. Dan bila bersebut tentang orang yang mempunyai data, maklumat dan mereka dah memegang kuasa, saya cuba untuk nak terkait dengan isu yang berlaku pada hari ini, sebab memang sekarang ni di era yang data raya, yang memang kita mengumpul data dan kita sebenarnya memberikan data kepada pihak-pihak ketiga, pihak tertentu tanpa sedar. Dan sebagai contoh dalam Waze, Google Maps sekalipun kan, kita pinpoint tempat-tempat yang kita pergi dan sebagainya, sebenarnya kita sedang memberikan data kita kepada pihak-pihak yang tersebut. Dan itu juga memberi, macam mana kita nak menafsirkan adakah berlakunya proses pemindahan daripada peta yang bersifat cetak atau kertas ini kepada sebuah peta digital, dan dalam erti kata yang lain, proses kolonialisasi itu sebenarnya berlanjutan, cuma berlaku dalam bentuk yang berbeza. Saya setuju. Saya rasa memang buat saya lah saranan saya adalah bahawa kolonialisme ini tak pernah tamat. Kita masih hidup di bawah bayang kolonialisme zaman abad ke-19. Hanya zaman ini ia lebih canggih, ia lebih halus, jadi tak menonjolkan wajahnya. Tapi logik dan proses kan sama. Dan data yang ini yang buat saya khawatirkan, kerana saya masih gen dinosaur, gen X dulu kan. Jadi bila saya muda dulu tak ada handphone semua. Kalau nak pergi mana nak kena hafal jalan. Kalau daripada Ampang saya nak jalan pergi kat sekolah kat Bukit Nanas, saya kan kena hafal jalan. Mana ada Waze ke map, tak ada apa. Peta pun tak ada waktu itu. Tapi sekarang kan ada dua faktor. Satu, bagaimana kita tergantung kepada data kita sendiri. Seperti yang Sam sebut tadi kan, kita bergantung kepada Waze. Nak drive pergi mana pun, nak pergi BJ pun nak kena Waze. Jadi maknanya keupayaan kita untuk memahami lanskap kita sendiri itu dah hilang. Kita serahkan kepada teknologi. Itu satu. Dan dalam proses menyerahkan, itulah saatnya di mana data kita itu diambil. Dan proses mengambil data ini berlaku tanpa henti. 24 jam. Kalau handphone kita itu masih aktif, jadi bagi tahu kita kat mana, kita tengah duduk tidur ke, kita pergi kerja ke, kita beli apa, kalau beli roti canai, minum teh tarik ke, dia tahu kita kat mana. Dan
buat saya ini sangat berbahaya. Tapi mungkin ini paranoia generasi saya, kerana untuk anak-anak muda zaman ini, mereka dah anggap ini satu kebiasaan, satu yang normal. Tapi sebenarnya ini bukan normal, kerana generasi saya dulu, ini tak normal langsung. Kalau saya, bila saya umur 20-an, orang kata kita nak mengintip, kamu pergi mana, kamu beli buku kat mana. Saya panik tau, dah terkejut tak boleh tidur malam. Dia kata, maknanya saya dihantui oleh lembaga-lembaga yang saya tak lihat dan tak kenal. Dan mereka yang mengambil data ini tak semestinya orang-orang individu atau korporat-korporat yang berniat baik. Kita tahu ya bahawa maklumat data kita tu diambil dengan sebab juga. Ada sebabnya. Ada sebab mereka nakkan data kita. Sama dengan Raffles yang nak data tentang Jawa. Jadi oleh kerana itulah saya rasa, mengapakah proses mengkritik pemetaan ini penting adalah kerana kita sekarang hidup di zaman di mana seluruh dunia ini telah dipetakan. Dan bukan hanya lanskap kita, tapi juga di bawah bumi, di bawah laut, semua telah dipetakan. Dan kedudukan kita, posisi kita, apakah kita ini hanya sumber data untuk koperasi-koperasi yang besar, konglomerat yang besar, oligark yang besar dan kuat, ya. Dan ini saya rasa kita harus membentuk kesedaran bahawa sebenarnya kalau kita terima proses ini secara pasif, jadi akhirnya kita hanya akan menjadi sumber data untuk syarikat-syarikat yang ada kehendak dan kepentingan mereka sendiri. Jadi kita dah jadi seperti macam timah atau kelapa sawit lah. Kita hanya diproses saja. Kita manusia yang datanya diproses dan dijual balik pada kita dalam bentuk algoritma. Jadi kerana itu kita lihat di setengah negara di mana mungkin kesedaran ini lebih kuat, kita lihat wujud trend-trend yang baru. Ada banyak orang sekarang suka matikan langsung handphonenya. Ya, bila balik rumah matikan langsung. Jadi handphone tu tak dapat ikut kita. Atau bila pergi holiday matikan langsung. Jangan hidupkan handphone. Tapi ini sebenarnya agak susah kalau kita nak menolak proses ni. Kadang-kadang kita tergantung kepada teknologi ni. Betul. Kita tak tergantung. Nah, inilah tragedi kita. Masyarakat pasca kolonial yang baru aja bebas tapi kemudian ditakluk kembali. Saya teringat, saya rasa waktu perbincangan di minggu yang pertama kita, Prof menyingkap tentang istilah yang digunakan oleh Syed Hussein Alatas, colonial capitalism. Dan kalau saya melihat, mungkin pandangan saya salah, tapi apabila Raffles datang, dia memetakan itu kan untuk mengautkan keuntungan untuk syarikat. Jadi data yang diberikan, data yang dikumpulkan adalah untuk kepentingan dia dan juga syarikat. Dan kalau mengikut apa perbincangan kita yang terakhir tadi, Prof, maknanya data kita juga sekarang dikutip oleh syarikat. Ya, memang. Dan dia berlaku kemiripan dan persamaan Sangat sama. yang menunjukkan bahawa betapa relevan dan konsistennya keadaan colonial capitalism itu sehingga ke hari ini. Ya, benar. Saya setuju. Dan juga kalau kita lihat peta Burma yang dibuat oleh John Crawford, dalam tulisan John Crawford, dalam bukunya A Mission to the Court of Ava, ya. John Crawford dia tak cuba menopengkan pakai topeng, ya. Dia dengan jelas, ya, saya datang ni kerana ada matlamat company, ya, membawa kehendak company. Dan dalam tulisannya dan dalam petanya juga, yang penting buatnya adalah mereka ketemu minyak petrol di Burma. Itu lebih penting buat dia. Raffles kadang-kadang bercanda lah. Dia cuba pura-pura menjadi seorang scholar akademik, ya. Jadi dalam peta Raffles tu ada Borobudur, ada Prambanan dan candi-candi yang lain. Tapi dalam peta Crawford itu hanya yang penting adalah kehendak strategik company. Sama dengan apa yang berlaku lah zaman ini. Jadi kan buat saya dah berkata berulang-ulang, ya, bahawa buat saya lah, kita masih hidup dalam bayang, ya, logik penjajahan daripada abad ke-19. Hanya teknologi ni lebih canggih. Itu aja. Tapi proses itu sama. Jadi ini buat saya adalah tragedi untuk mereka yang tak ingin belajar sejarah
mereka sendiri. Apalagi sejarah proses penjajahan. Kerana kan penjajahan itu adalah proses. Ya, adalah proses. Dan ia menggunakan mekanisme, metodologi dan modalities yang mirip sama dengan apa yang kita lihat zaman ini. Ya. Hanya sekarang ni dia datang dalam package atau bungkusan yang lebih cantik lah, ya. Dan dijual pada kita, ya. Sekarang ini apabila data kita tu diambil daripada kita, dipetik daripada handphone kita ke apakah, ia atas alasan bahawa ini akan menyenangkan hidup anda, ya. Jadi kita ambil data anda agar kita dapat menyenangkan hidup anda. Dan oleh kerana itulah kita begitu senang, ya, terpengaruh dengan wacana neoliberal kapitalis begini, sehingga kita pun sanggup serahkan data, ya. Okey, biarlah kamu ambil kutip segala data saya. Nanti kalau saya nak pergi holiday, senang, saya dah algoritma tu dah tahu saya nak pergi ke mana, nak makan apa, itu. Jadi hidup kita diuruskan. Dan kan pengurusan, management itulah disiplin paling penting untuk kolonialisme, ya. Ya, bukan tentera. Siapa pun boleh tembak dan bunuh, ya, tapi yang lebih penting setelah masyarakat yang dijajah itu dikalahkan, dah dibunuh, dah ditewaskan, apa yang penting adalah untuk menguruskan masyarakat itu, termasuklah menguruskan bumi mereka. Jadi oleh kerana itu tiap kali saya melihat peta, buat saya ini semua dokumen kolonial. Dan apabila saya melihat peta, apalagi peta yang detail seperti peta Burma Crawford atau peta Jawa Raffles, yang tersentuh hati saya itu adalah, wah, ini bagaimana besarnya ambisi kamu pada waktu itu, ya. Ini bukan sekadar nak menjajah sedikit aja, ni nak makan semua ni, menjarah. Ya, ini telan semua satu pulau Jawa itu dengan 60 juta masyarakatnya, semua kamu faham sekali, ya. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan kalau kita lihat zaman ini kan, penjajah-penjajah baru wujud dalam bentuk korporat dan konglomerat yang baru, yang mempunyai ambisi yang sama. Ya. Kalau Starbucks boleh, dia nak melawan market pasar kopi satu dunia. Ya. Tak ada tentangan langsung, ya. Jadi tiap koperasi kita lihat, tiap-tiap konglomerat yang kita lihat ni semua mengikut logik yang sama. Hanya mungkin sekarang tak guna senapang. Ya. Itu aja. Jadi Prof, saya kalau boleh tanyakan tentang, kita sudah berada pada hari ini, dan Prof di awal tadi menunjukkan kepada kita bahawa epistemologi itu bukan hanya epistemologi barat yang ada. Kita mempunyai kekayaan ataupun epistemologi kita yang tersendiri, membaca peta dari lensa hikayat Hang Tuah sebagai contoh, dan beberapa teks klasik yang lain tadi Prof sebut. Jadi kehadapan Prof, harusnya bagaimana kita? Kehadapan ni kan kerana ruang yang di depan kita itu adalah satu ruang yang luas, ya. Jadi tak ada satu haluan, tak ada satu jalan, ya. Nah, ini balik kepada tema dekolonisasi, ya. Dekolonisasi ini merupakan satu projek yang ada banyak matlamat, banyak tujuan. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali memori sejarah yang dilupakan, tapi juga memberi alternatif epistemologi yang lain yang telah dipinggirkan atau dilupakan. Jadi buat kita, bagaimana kita berdepan? Kalau kita balik kepada soal peta dan geografi, ya. Tak salah kalau kita nak hidupkan kembali, ya, budaya dan tradisi kita, di mana kita, masyarakat Asia dan Afrika telah memetakan dunia mengikut epistemologi mereka sendiri, ya, dengan modaliti mereka sendiri yang seperti saya sebut, batik, ya, dan ukiran dan lain lagi, ataupun hikayat. Itu tak salah. Tapi jangan kita buat kesilapan di mana kita menolak peta juga, ya. Kerana buat saya, walaupun saya melihat peta-peta zaman kolonial ini sebagai dokumen kolonial, tapi oleh kerana itulah saya dapat mengedepankan perspektif saya, satu tafsiran yang baru. Jadi saya rasa kita sebagai masyarakat Asia Tenggara, khususnya golongan akademiknya dalam bidang seperti sejarah atau geografi, kita tak patut lari daripada realiti kolonial, kerana kita tak dapat nafikan, ya, kita telah dijajah. Tetapi kita dapat membidas, ya, segala tanggapan bias orientalis yang ada pada waktu itu dengan
memberi respons kita sendiri yang lebih kritikal. Jadi yang saya cuba buat dalam tulisan saya, dalam usaha saya adalah untuk memberi satu tafsiran yang lebih radikal. Apabila saya membaca peta Raffles, saya membaca peta Raffles daripada perspektif saya. Ya? Dan inilah satu perspektif di mana saya dapat gunakan dokumen yang sama, maklumat yang sama, data yang sama untuk mengedepankan satu tafsiran yang jauh lebih berbeza daripada Raffles. Kalau Raffles menganggap petanya sebagai bukti kejayaannya, buat saya peta Raffles adalah bukti kegagalannya dan kelemahannya dan ketakutannya. Nah, di sinilah wujudnya wacana kita sendiri. Wacana kita sendiri. Dan yang saya tak mahu lihat, ya, ini yang saya khawatir, saya lihat trend yang wujud kebelakangan ini di Asia, di Afrika, adalah di mana intelektual yang mengaku diri mereka itu dekolonial, tapi sebenarnya apa yang mereka buat itu adalah hanya menafikan atau menolak. Okey, kita tak mahu berdialog dengan Barat, kita tak mahu menggunakan bahan-bahan material Barat. Saya menggunakan bahan material Barat, tapi saya menggunakannya untuk memberikan kritikan yang baru. Ya? Dan di sinilah suara kita akhirnya muncul. Kerana kan kita telah dipinggirkan, kita telah didiamkan dalam naratif-naratif kolonial ini. Jadi masanya telah tiba untuk kita claim balik. Jadi jangan biarkan ruang itu didominasikan oleh perspektif Barat yang sama. Jadi dalam proses itulah wujudnya dialog. Ini bukanlah dialog sampai nak hantam tumbuk sepak apa lah. Tapi kita memberikan kritikan yang berasaskan perspektif kita, tapi juga kritikan yang akademik, yang saintifik untuk menyoal universalisme yang dahulunya menjadi justifikasi untuk projek kolonial itu. Jadi kita tak harus biarkan konsep-konsep ini kekal dalam konteks hegemonik yang lama. Jadi inilah usaha kita, usaha saya. Dan saya masih teringat dalam perbualan kita minggu sudah, dan saya tak silap saya di dalam episod pendidikan Prof, tentang bagaimana Prof sebut peranan universiti sebenarnya adalah untuk kita mengangkat wacana yang sesuai dengan tempat kita kan, bukan untuk hanya sekadar mengambil copy paste apa dan yang mengulang. Ada ya, dan mengulang. Jadi bila sebut tentang geografi itu, saya rasa memang sebenarnya kalau dalam tradisi universiti tempatan kita, geografi ni geografi fizikal lah. Paling pernah lama dulu, beberapa tahun dulu saya memberi syarahan tentang peta Raffles lah, tapi di Departemen Geografi di satu universiti di Indonesia. Dan pelajar-pelajar di fakulti itu kemudiannya datang pada saya dan kata, kita tak pernah dengar syarahan begini kerana kita diajar bahawa geografi itu hanya saintifik. Jadi kita cakap tentang bukit, sungai, lembah dan benda begitu. Jadi kita tak pernah dengar bahawa peta itu dapat diberi tafsiran. Ya, kita tak mentafsir, kita hanya lihat peta itu sebagai satu gambar seperti foto. Ya, yang mencerminkan realiti yang objektif. Nah, kalau foto pun kita dapat kritik, apa lagi peta kan. Jalan yang panjang lagi Prof sebenarnya, jalan panjang, dan saya rasa itu menutup perbincangan kita Prof pada hari ini, episod kali ini. Dan saya, sebagaimana saya sebut di awal tadi, episod ni adalah episod yang menarik Prof. Dia adalah membuka minda ataupun satu jalur yang sebelum ini jarang orang sentuh tentang peta. Dan mungkin sebagaimana yang kita cakap tadi, kerana mungkin epistemologi kita di awal-awal, peta kertas, peta yang dibuat oleh Raffles, oleh Crawford itu bukan datang daripada tradisi kita sendiri. Jadi kita tidak mempunyai satu kecaknaan yang tinggi tentang hal tu. Dan hari ini bagaimana Prof telah membongkarkan apa nilai kuasa di balik peta tu. Jadi teman-teman yang menonton, ini adalah episod kuasa, peta dan kuasa. Jadi pastikan untuk anda subscribe Projek Budiman untuk mendengar lebih banyak perbincangan kita di dalam siri Sejarah yang Tak Diajar. Podcast ini sekali lagi boleh didengari selain daripada YouTube, juga di Spotify dan juga Apple Podcast. Sehingga berjumpa lagi Prof. Terima kasih.